You beli makeup lagi? Kenapa? Sebab sekarang ni kita kena save duit. Kita kan nak kahwin. Yelah, I jual lah makeup-makeup ni semua. Hello, Syafiqah bercakap. Hello, saya Anne dari Quick Sell tadi. So, kira confirm lah you nak beli semua barang-barang I tu. Boleh sangat Cik Syafiqah. Saya nak beli semua sekali. Lepas tu saya nak minta email Cik Syafiqah boleh? Boleh. Tapi email tu untuk apa ya? Tak ada apa pun. Untuk isi info peribadi Cik. Lepas isi semua ni, saya akan transfer. Muat turun aplikasi, pilih barang, buat bayaran. Semua kelihatan mudah. Tapi tahukah anda bukan semua aplikasi beli belah itu sah? Ini adalah tips bagi mengelak menjadi mangsa phishing scam. Yang pertama, elakkan klik link dalam email, SMS atau media sosial jika mesej itu datang dari sumber yang meragukan atau tidak dikenali walaupun ia kelihatan rasmi. Yang kedua, phishing scam sering menggunakan laman web palsu yang kelihatan seakan-akan laman sebenar. Semak URL dengan teliti. Ketiga, pastikan telefon dan komputer anda dilengkapi perisian keselamatan terkini dan sistem operasi sentiasa dikemaskini. Keempat, aktifkan ciri keselamatan 2 faktor 2FA untuk lapisan keselamatan tambahan. Kelima, bantu orang sekeliling, terutama warga emas atau kurang celik digital agar mereka tidak mudah terpedaya dengan mesej atau panggilan scam.